Selamat datang ke sesi penerangan kita pada hari ini. Jom kita kupas rahsia di sebalik pembinaan bangunan pencakar langit dan infrastruktur mega yang kita selalu nampak. Cuba anda bayangkan sejenak. Anda adalah seorang klien, anda ada modal yang besar, anda ada sebidang tanah dan anda ada satu visi yang cukup luar biasa. Mungkin nak bina bangunan pejabat bertaraf dunia atau hospital pakar moden. Tapi persoalannya, macam mana lukisan di atas kertas tu nak ditukar menjadi batu dan konkrit yang sebenar? Dekat sinilah terletaknya satu seni yang paling kritikal dalam industri pembinaan dan itulah yang kita nak rungkai sama-sama hari ini. Rahsia besar ini dinamakan sistem perolehan atau industri selalu panggil procurement. Perolehan ni sebenarnya ibarat kepingan puzzle yang paling utama. Ia bukan sekadar soal beli barang, tak. Ini adalah strategi. Proses inilah yang akan menentukan berapa lama projek anda nak siap, berapa kos sebenar yang akan mengalir keluar dan paling penting, siapa yang akan pikul risiko kalau ada benda tak kena. Dalam gelanggang ni, anda akan berurusan dengan 3 pemain utama. Anda sendiri sebagai klien yang keluarkan duit, quantity surveyor atau juru ukur bahan yang akan pastikan setiap sen anda tu berbaloi dan sudah semestinya, kontraktor yang akan angkat tukul dan siapkan pembinaan tu. Okey, jom kita tengok peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bincangkan 4 perkara. Pertama, pendekatan klasik. Kedua, pertembungan hebat antara 2 sistem utama. Ketiga, kita akan fokus kepada jawapan. Dan yang terakhir, identiti klien. Mari kita masuk bahagian pertama. Kita panggil ia pendekatan klasik. Cuba letakkan diri anda dalam kasut seorang klien yang menggunakan kaedah perolehan tradisional ni. Dalam sistem klasik ni, anda nak semuanya teratur dan betul-betul jelas sebelum satu batu bata pun diletakkan dekat tapak. Jadi reka bentuk dan pembinaan tu memang sengaja diasingkan. Langkah pertama, pasukan perunding dan kuantiti surveyor anda akan siapkan reka bentuk dan kira kos 100% siap. Tak ada yang tertinggal. Lepas tu, barulah kita masuk langkah kedua, iaitu fasa tendering atau tender kompetitif. Fasa tender ni sangat kritikal sebab ia jadi jambatan penghubung di mana kontraktor akan bersaing tawarkan harga paling menarik. Lepas anda pilih pemenang tender tu, barulah langkah ketiga bermula, iaitu fasa pembinaan oleh kontraktor. Reka dulu, tender, lepas tu baru bina. Jadi, apa trade-off atau kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya memang jelas. Anda dapat kepastian kos yang sangat tinggi. Kuantiti surveyor anda dah kira habis setiap inci, pintu dan tingkap sebelum proses tender bermula lagi. Jadi anda ada kawalan mutlak ke atas kualiti reka bentuk. Tapi kelemahannya, masa. Anda terpaksa korbankan masa. Projek jadi lambat sebab kontraktor tak boleh mula kerja selagi lukisan tak siap sepenuhnya dan sebab arkitek yang melukis dan kontraktor yang membina ni adalah 2 pihak yang berbeza, risiko untuk mereka bergaduh dan salah menyalah kalau ada masalah di tapak tu memang sangat tinggi. Sekarang kita beralih ke bahagian kedua, pertembungan hebat. Kita tengok macam mana sistem tradisional ni dicabar oleh kaedah reka dan bina. Ibarat satu acara tarik tali merebut kawalan dan risiko. Bila berdepan dengan masalah masa dalam sistem tradisional tadi, industri mula memberontak. Klien nak bangunan siap cepat. Dari sinilah lahirnya pencabar moden iaitu sistem reka and bina atau design and build. Dekat sini, kita runtuhkan terus dinding pemisah antara reka bentuk dan pembinaan tu. Kontraktor yang uruskan semuanya. Konsep ni dipanggil tanggungjawab titik tunggal. Jadi, kalau bumbung bucur, anda sebagai klien tak payah nak pening lalat cari siapa salah. Sama ada arkitek salah lukis ke, kontraktor salah pasang ke. Semuanya kontraktor tu yang tanggung. Beban risiko yang berat tu berpindah terus dari bahu klien kepada bahu kontraktor. Jadual ni dengan jelas menunjukkan siapa yang pegang kuasa, risiko dan masa. Tradisional memang pisahkan semuanya, memakan masa yang lama dan klien terpaksa tanggung banyak risiko. Sebaliknya, reka dan bina bagi mandat penuh dekat kontraktor sebagai bos tunggal untuk reka dan bina sekaligus. Maksudnya, pembinaan dah boleh mula walaupun lukisan belum siap 100%. Penyiapan jauh lebih pantas. Tapi, tunggu dulu. Reka dan bina ni taklah sesempurna yang disangka. Realitinya macam ni. Ya, seorang kontraktor tunggal memang buat hidup anda tenang. Koordinasi jauh lebih mudah. Tapi andai kata separuh jalan masa tengah bina tu, anda tiba-tiba nak ubah fikiran. Katakan nak tukar lobi dari stesen minimalis ke gaya mewah. Bersedialah sebab kontraktor tu akan kenakan caj perubahan yang melambung tinggi. Kalau dalam sistem tradisional, sebab anda yang kawal sepenuhnya perunding tu sebelum tender, anda bebas nak ubah reka bentuk sesuka hati pada fasa awal tanpa perlu bergolor bergadai. Masuk ke bahagian ketiga. Fokus kepada jawapan. Dekat sinilah kita nak rungkaikan macam mana anda sebenarnya boleh buat pilihan yang tepat bila duit yang banyak dipertaruhkan.
Ada 6 faktor yang akan menentukan fokus kepada jawapan perolehan anda. Anda kena tanya diri sendiri. Anda nak siap cepat ke? Anda nak bajet tu kekal tetap tak berubah? Sejauh mana kualiti nak dijaga? Adakah projek ni reka bentuknya serabut dan rumit? Siapa yang anda nak pikul risiko tu? Dan akhir sekali, anda ada pengalaman tak dalam uruskan pembinaan? Jawapan-jawapan inilah yang akan jadi penentu sistem perolehan mana yang paling sesuai untuk projek anda. Jom kita uji pemahaman sikit. Cuba fikir, anda ni klien yang nak bina sesuatu dengan kelajuan ekstrim, nak siap secepat mungkin. Tapi masalahnya, anda langsung tak ada pengalaman bab baca blueprint atau kenal pasti kualiti simen. Agak-agak, apakah perolehan yang patut anda pilih? Jawapannya dah tentu sistem perolehan reka dan bina. Sebagai klien yang perlukan kelajuan tinggi dan tak cukup pengalaman, anda memang perlu bergantung pada tanggungjawab titik tunggal kontraktor tu. Serahkan saja pada mereka dari A sampai Z. Sambil mereka tengah melukis di pejabat, jentera di tapak dah boleh mula menggali tanah. Itu yang buatkan ia super pantas. Okey, kita tukar senario. Macam mana pula kalau kualiti dan nilai estetika tu sangat-sangat penting bagi anda? Katakan anda nak bina muzium seni bertaraf antarabangsa. Masa bukanlah masalah, asalkan setiap perincian dan seni ukiran tu sempurna. Sistem mana yang anda pilih kali ni? Tepat sekali. Jawapannya ialah perolehan tradisional. Sebab dengan kaedah ni, anda kekal sebagai kapten yang mengawal pasukan perunding dan arkitek. Anda boleh perhalusi reka bentuk tu, teliti setiap material bersama kuantiti surveyor, sampailah anda betul-betul puas hati sebelum melangkah ke proses tender. Tiada kompromi langsung bab kualiti. Bahagian terakhir, identity client. Ini adalah pemboleh ubah yang kadang-kala kita terlepas pandang, perbezaan antara klien awam dan klien swasta. Fokus kepada jawapan yang betul tadi sebenarnya sangat bergantung pada siapa anda. Motif antara klien awam dan klien swasta ni memang berbeza, macam langit dan bumi. Klien awam macam kerajaan, bina sesuatu untuk kebajikan masyarakat, sekolah, hospital, jalan raya. Tapi klien swasta, macam syarikat pemaju hartanah, mereka bina atas tiket komersial, nak buat untung dan pastikan bisnes berjalan lancar. Jadi, perbezaan objektif inilah yang akan mengubah keseluruhan corak perolehan yang mereka gunakan. Untuk klien awam, duit yang digunakan tu adalah duit pembayar cukai, anda dan saya. Sebab itulah keutamaan mutlak mereka adalah ketelusan dan accountability. Mereka terikat dengan prosedur kerajaan yang sangat ketat. Jadi, mereka sangat serasi dengan proses tendering kompetitif secara terbuka dalam sistem tradisional. Kenapa? Sebab mereka nak pastikan persaingan tu adil dan masyarakat dapat nilai yang paling berbaloi. Berbeza pula dengan klien swasta. Bagi mereka, masa itu adalah duit yang hidup. Kelewatan makna kata rugi besar. Mereka lebih utamakan penyiapan yang pantas dan mahukan pulangan pelaburan dengan segera. Itulah sebabnya, klien swasta ni memang cukup minat dengan sistem perolehan moden macam reka dan bina, di mana kelajuan adalah raja. Memandangkan teknologi pembinaan makin maju dan semua klien sekarang nak projek siap semalam kalau boleh, adakah anda rasa kaedah tradisional ni akan perlahan-lahan pupus atau adakah ia akan terus dipertahankan sebagai asas keagungan seni bina yang mustahil untuk diganti? Benda ni memang menarik untuk difikirkan kan? Terima kasih kerana menyertai sesi penerangan kita kali ini. Terus terokan ilmu dan sampai kita berjumpa lagi.